Zik macam tak percaya pula yang Zik jumpa OBD scanner ni yang mahal yang selalu kedai pakai. RM dia RM500, tetapi Zik beli dekat Temu RM9.90 sahaja. Wish, biar betul. Zik mula-mula macam tak percaya lah, tapi Zik try pakai promo code ni iaitu DYU6768 dekat Temu dan keluarlah tiba-tiba Zik nampak OBD scanner ni. Daripada RM500 jadilah RM9.90. Zik beli terus sampai dekat rumah Zik. Jadi Zik nak test tengok betul ke tak ni. Macam betul macam tipu, tapi Masya Allah betul geng. Memang dibagi yang betul-betul OBD scanner yang macam kedai pakai. Mau tengok siap dengan ni. Jom kita test dekat kereta, tengok betul ke tak berfungsi. Manalah tahu tiba-tiba masuk-masuk tak ada function kan. Function ya geng. Jom kita try tengok. Okay, memang tak ada fault code lah. Kita tak boleh nak tengok sebab kereta Zik pun ni memang tak ada masalah. Semua kita boleh tengok O2 sensor test. Tengok, kita boleh tengok onboard monitoring. Boleh pilih macam-macam kereta. Maksudnya benda ni memang function geng. RM9.90. Cun. Nak beli OBD scanner macam Zik pakai ni daripada RM500 jadi RM9.90. Baik korang pergi ke Temu, lepas tu korang search kat atas DYU6768. InsyaAllah kalau ada lagi, itu adalah rezeki korang. Baik korang cepat-cepat sebab benda ni tak banyak stok. Dan macam-macam lagi barang harga yang mahal jadi harga RM9.90 hanya di Temu. Baik korang cepat pergi tengok dekat Temu.